Hai semua, selamat datang ke pengembaraan matematik kita. Dah sedia? Hari ni kita nak bongkar semua rahsia pasal persamaan linear. Mesti seronok ni. Okey, ini dia agenda kita untuk hari ni. Macam peta kembara gitu. Mula-mula kita kenal dulu apa tu persamaan linear. Lepas tu kita belajar tukar cerita biasa jadi persamaan. Bahagian ketiga, kita jadi detektif. Selesaikan misteri pemboleh ubah. Lepas tu kita level up sikit. Kita takluk persamaan serentak. Dan akhir sekali, saya akan kongsi satu cheat code guna kalkulator. Jom kita mula. Baiklah, jom kita mulakan pengembaraan kita di bahagian 1. Apa sebenarnya persamaan linear ni? Kita kena faham betul-betul asas dia dulu, baru senang nak teruskan. Okey, jom kita bedah siasat persamaan ni. Tengok, X tambah 5 sama dengan 8. Ada 3 benda penting kat sini. Pertama, X tu kita panggil dia pemboleh ubah. Dialah watak misteri yang kita nak cari nilainya. Kedua, perasan tak X tu tak ada kuasa 2 ke kuasa 3 ke? Kuasanya mesti 1. Itu yang buat dia linear. Dan yang ketiga, mestilah ada tanda sama dengan. Ni macam penimbang, dia cakap belah kiri dan belah kanan tu seimbang. Senang je kan? Okey, sekarang masuk bab yang paling best. Jom kita tengok macam mana kita boleh jadi penterjemah dari bahasa seharian kita kepada bahasa matematik. Inilah dia, bahagian 2 dari cerita kepersamaan. Contohnya, kalau ada ayat macam ni, suatu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Macam mana nak tukar jadi bahasa matematik? Senang je, X tolak 8 sama dengan 2. Suatu nombor tu, itulah X misteri kita, nampak tak? Terus jadi persamaan. Jom kita cuba satu lagi situasi yang lebih realistik sikit. Lily beli 5 batang pen harga sebatang RM-Y dan sebuah buku harga RM-3. Jumlah dia bayar RM-7. Bunyi macam rumit kan? Tapi sebenarnya ia jadi persamaan yang kemas. 5Y tambah 3 sama dengan 7. 5 pen darab harga Y tambah harga buku sama dengan jumlah bayaran. Kan hebat tu? Okey, kita dah pandai tulis persamaan. Sekarang, masanya untuk jadi detektif dan selesaikan misteri tu. Jom kita cari nilai sebenar pemboleh ubah yang tersembunyi. Selamat datang ke bahagian 3. Teknik pertama kita namanya kaedah pindah. Senang je nak faham. Bayangkan tanda sama dengan tu macam satu sempadan. Bila satu nombor atau sebutan nak lompat ke seberang sempadan tu, dia kena tukar pasport dia. Kalau dia asalnya tambah, bila lompat, dia jadi tolak. Kalau didarab, dia jadi bahagi. Macam tu juga sebaliknya. Tujuannya supaya semuanya kekal adil dan seimbang. Betul tak? Jom kita cuba selesaikan 5y plus 8 divided by 2 equals to 9 ni langkah demi langkah. Mula-mula, kita nampak ada bahagi 2 kan? Kita lompatkan dia ke sebelah kanan, dia jadi darab 2. So, jadilah 5y plus 8 equals to 18. Lepas tu, tambah 8 pula kita pindahkan. Jadi, tolak 8. Dapatlah 5y equals to 10. Last kali, 5y tu kan 5 darab y. Kita pindahkan 5, dia jadi bahagi. Tada! Jawapan akhir, y sama dengan 2. Anda dah berjaya? Okey, kita dah warm up tadi kan? Sekarang, masa untuk boss level. Apa jadi kalau kita ada 2 persamaan dan 2 misteri nak kena selesaikan serentak? Inilah dia bahagian 4 menakluk persamaan serentak. Jom tengok. Ini dia cabaran kita. Kita ada E3X sama dengan 7 dan kita ada 5E tambah 2X sama dengan 1. Macam mana nak selesaikan dua-dua ni sekaligus? Relax, jangan panik. Kita ada beberapa kaedah yang sangat power untuk selesaikan masalah ni. Jom kita tengok kaedah yang pertama. Kaedah pertama kita panggil kaedah penghapusan. Macam nama dia juga, misi kita adalah untuk hapuskan salah satu pemboleh ubah tu. Bila tinggal satu je, kan lagi senang kerja kita. Kunci utama kat sini ialah kita kena samakan dulu nombor depan salah satu huruf. Contohnya, kita nak hapuskan E. Dalam persamaan pertama ada E, persamaan kedua ada 5E. Jadi, kita darabkan je semua dalam persamaan pertama dengan 5. Bila dah sama-sama 5E, kita boleh tolakkan satu persamaan dengan yang lain. Terus itu hilang. Lepas tu, kita selesaikan macam biasa untuk dapatkan X. Dah dapat nilai X, gantikan balik dalam mana-mana persamaan asal untuk cari E. Dan kita akan dapat X ialah negatif 2 dan E ialah 1. Seterusnya, kita ada kaedah penggantian. Kalau kaedah tadi kita hapuskan, kaedah ni pula kita ganti-ganti. Jom tengok macam mana ia berfungsi.
Okey, kaedah kedua ni, kaedah penggantian, dia macam licik sikit. Apa kita buat? Kita ambil satu persamaan, contohnya yang pertama tu, dan kita umpan sikit. Kita jadikan E sebagai subjek, so kita dapat E sama dengan 7 tambah 3X. Nampak tak? Sekarang kita dah tahu E tu sama dengan apa. Maklumat ni kita gantikan masuk dalam persamaan kedua. Terus persamaan tu tinggal satu je pun boleh ubah, iaitu X. Lepas tu dah senanglah nak selesaikan. Dapat je nilai X, kita masukkan balik untuk cari E. Hasilnya tetap sama. X sama dengan -2, E sama dengan 1. Bijak kan? Anda memang hebat, dah kuasai kaedah-kaedah utama. Jadi, sebagai ganjaran, jom kita belajar satu senjata rahsia untuk semak jawapan dengan super laju. Selamat datang ke bahagian 5. Tapi kejap, satu amaran mesra dulu ya. Jalan pintas ni kita guna untuk semak jawapan je tau, bukan untuk skip kerja rumah. Paling penting ialah anda faham macam mana kaedah penghapusan dan penggantian tu berfungsi. Janji? Okey, jom kita guna kuasa kalkulator kita. Cari butang mod, pilih EQN, lepas tu pilih unknowns tu sebab kita ada 2 pun boleh ubah. Lepas tu masukkan je nombor-nombor dari persamaan kita. Untuk E tolak 3X sama dengan 7, A1 ialah 1, B1 ialah -3, C1 ialah 7. Untuk persamaan kedua pula, A2 ialah 5, B2 ialah 2, C2 ialah 1. Tekan sama dengan dan kalkulator akan terus bagi jawapan. X sama dengan -2 dan Y sama dengan 1. Jangan keliru, Y kat kalkulator tu merujuk kepada pemboleh ubah kedua kita, iaitu E. Sangat cepat dan tepat untuk semakan. Jadi ingat tahu, apa yang kita buat hari ni bukan setakat main dengan nombor. Sebenarnya, matematik bukan sahaja tentang nombor, ia tentang menyelesaikan teka-teki. Setiap persamaan tu macam satu puzzle yang tunggu anda untuk selesaikannya. Jadi, sekarang giliran anda pula. Cuba pandang sekeliling. Agak-agak, teka-teki apa dalam hidup anda seharian yang sebenarnya boleh diselesaikan dengan algebra? Mungkin masa kira bajet ke atau masa memasak. Cuba fikirkan. Apapun, terima kasih banyak-banyak sebab sudi ikut pengembaraan matematik ni sampai habis. Jumpa lagi.